buat apa weh ya? Oh, tengah study ni. Oh, serius Ustaz. Selalu dia punya subjek ke weh? Akhlak. Weh, kau rasa kan kalau minum susu aku boleh jadi tinggi tak? Weh, takut. Kenapa Macam weh? terlambat je. Weh, tak baik. Ya Allah, sampai ke sana dengar gelaknya. Kenapa korang ni gelak-gelak ni? Lalai semua ni. Apa yang aku minum susu pun salah ke? Bukan apalah, aku nak cakap lah sebab hari tu aku ada tengok video 3 minit kat TikTok. Ada ustaz tu cakap, kalau kau asyik gelak je nanti hati korang hitam. Dia manalah dia jumpa ni Muya. Entahlah dia. Allah. Ya Allah, benda betul korang je yang tak cari video-video ceramah semua benda ni. Korang semua lalai. Tadi kau pun tak pasal Arab tadi tu yang saya tu. Tak faham ni kata orang baru. Tadi tu yang apa yang aku faham kan. Tadi kita belajar pasal Islam dan agama tu kan. Hai korang. Tengok macam kusyuk je belajar. Datang dah dia. Kau nak apa lagi ni? Tak ada apa pun. Just nak bagi tahu yang aku nak korang mulai hari ni korang kena ikut cara aku. Weh, bukan apalah sebab aku tak korang macam sekarang macam makin lalai makin macam ke arah kesesatan gitu. Tapi weh, tak susah pun. Semalam aku ada tengok video TikTok. Dia kata korang kena makan, jangan duduk. Habis tu nak kita orang makan macam mana? Makan terbalik ke? Yang kau ni janganlah bagi dia pelik kat dia. Nanti Bukan, dah dia memang cakap macam tu. Ustazah. Saya dengar dia yang keluarkan muka pelik-pelik. Saya saja. Semalam saya tengok video kat TikTok, video 3 minit. 3 minit? Oh patutlah. Kamu WhatsApp sejam. Kau WhatsApp 11 saat. Kamu jangan berwandai-wandai. Dengar tu. Mana boleh macam tu? Ya ke? Ya. Salah ke? Salah. Tapi video ceramah. Ustazah, saya dengar Ustazah dah pergi Mekah. InsyaAllah bulan depan. Doakanlah. Bismillah. Oh, jadi lepas Ustazah balik Mekah nanti, Ustazah punya dosa semua dah tak hapus lah. Salah tu. Agama bukan macam tutorial dalam YouTube tau. 5 langkah masuk syurga dalam masa 3 minit je. Tu tak wujud. Tahu? Kalau tak, lama lah aku subscribe kat YouTube tu. Kita ni bukan orang baik tau. Jangan pandai-pandai buat hukum. Oh, ya ke? Jadi selama ni aku salah lah. Selama ni benda aku beritahu korang tu salah lah. Tak apa, bismillah. Air setengah masak boleh buat orang sakit. Ilmu yang salah boleh buat masyarakat sakit. Oh, faham. Saya dah faham dah sekarang. So, lepas ni saya akan pastikan saya belajar dulu hukum tu sebelum bagi tahu korang semua. Good. Kita orang tegur kau ni sebab kita orang sayang kau tau. Betul? So, kita orang semua sayang kau. Oh, korang semua sayang aku ke? Takut tak sayang. Apa?